Video rakaman secara senyap-senyap gelagat Fatah Amin ketika sedang syuting bersama Amira Othman raih perhatian warganet. Amboi mata Abang Long tak lepas pandang Kak Long, penahan cinta ketua Abang Long. Kolaborasi antara Fatah Amin dan Amira Othman ternyata satu pencaturan yang terbaik. Nama mereka menjadi sebutan dan ini membuatkan produk yang melantik pasangan ini sebagai duta semakin tinggi jualan mereka. Risau skin antara sebab pasangan ini semakin akrab dan selesa bekerja bersama-sama. Menerusi perkongsian di akaun TikTok, Fatah Mira telah dikongsikan satu video yang memaparkan gelagat Fatah ketika sedang syuting bersama Amira. Fatah tidak menyadari aksinya itu dirakam oleh salah seorang kru yang berada di set penggambaran. Menerusi video ini, kelihatan Amira sedang membaca skrip yang diterangkan oleh seorang kru. Fatah pula tidak dapat memberikan fokusnya kerana matanya asyik merenung wajah Amira yang berada di hadapan. Bukan sesaat dua renungan Fatah dan ianya renungan yang lama. Memetik komen warganet, gelagat Fatah itu membuatkan mereka pula merasa tersipu malu. Pandangan mata Fatah itu menunjukkan hubungannya bersama Amira bukan setakat rakan sekerja tetapi sudah lebih daripada itu. Renungan yang penuh dengan perasaan sayang sehingga tidak berkelip mata Fatah dibuatnya.